Papa tak ada duit ke? Tahu tak malu? Pada video ini, admin akan kongsi jalan cerita drama Andai Itu Takdirnya 2, episod 25, 26, 27 dan 28 yang akan tayang minggu ini. Episod minggu ini bermula dengan suasana tegang apabila Datuk Syed Razif meluahkan kemarahan yang membara terhadap Aizril. Sebagai bapa kepada Azrin, dia berkeras memaksa Aizril untuk mengahwini anaknya tanpa mempedulikan perasaan lelaki muda itu. Aizril kelihatan tertekan, bingung dan tersepit antara kehendak dirinya sendiri dan tekanan kuat daripada Datuk Syed Razif yang tidak memberi ruang untuk dia membuat pilihan. Cerita kemudian beralih ke sisi gelap kehidupan Aizril. Pada waktu malam dia mengutip botol-botol plastik kosong di kawasan letak kereta, menggambarkan kejatuhan hidupnya yang kini bergelut dengan kesempitan ekonomi. Kehidupan yang dahulu mungkin stabil kini berubah menjadi perjuangan harian yang memenatkan. Di rumah kecil mereka, Aizril bersama istrinya, Alia, dan anak-anak menjalani kehidupan yang sederhana. Alia kelihatan kecewa dan terluka. Walaupun Aizril telah berusaha berubah dan memikul tanggung jawab, luka lama dalam hati Alia masih belum sembuh. Dia masih sukar memaafkan suaminya sepenuhnya, dan perasaan itu terserlah melalui sikapnya yang dingin, serta emosi yang mudah goyah. Anak-anak mereka pula tanpa sedar turut merasai beban kesusahan yang ditanggung oleh kedua ibu bapa mereka. Sementara itu, Tan Sri dan Puan Sri dilihat berbincang dengan penuh kebimbangan mengenai kehidupan Syed Aizril sekarang ini. Situasi yang berlaku bukan lagi sekadar konflik biasa, tetapi sudah mula menimbulkan ketakutan akan kemungkinan yang lebih buruk. Di tempat kerja, Aizril berdepan dengan tekanan lain. Dia bekerja keras di sebuah kedai makan, melakukan tugas berat seperti membasuh periuk, namun tetap dipandang rendah. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan kepadanya, seolah-olah dia menjadi punca segala masalah. Keadaan ini menambah lagi beban emosi yang sedia menyesakkan dirinya. Pertemuan Aizril dengan Jay di kedai tersebut menambahkan lagi konflik dalaman. Kehadiran Jay seolah-olah menjadi simbol kepada paksaan masa lalu dan segala penderitaan yang sedang ditanggungnya. Rasa tidak selesa dan curiga jelas membelenggu dirinya. Di rumah, Alia tetap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dengan merawat kecederaan Aizril, namun kata-katanya mencerminkan keperitan yang mendalam. Bukan sahaja Aizril yang menanggung kesusahan, tetapi seluruh keluarga turut terheret dalam kehidupan yang penuh kekurangan. Alia berada dalam dilema antara rasa tanggung jawab, kecewa, dan harapan yang masih bersisa terhadap perubahan suaminya. Konflik dengan Datuk Syed Razif kembali memuncak apabila Aizril sekali lagi dipersoalkan dan ditekan. Tuduhan dan prasangka terus menghantui, membuatkan Aizril hanya mampu memendam kemarahan yang semakin membara dalam dirinya. Dalam satu detik kehidupan seharian, Aizril dilihat bersama keluarganya di kawasan kediaman. Anak lelakinya bersiap ke sekolah dalam keadaan sederhana, sementara Alia tetap berada di sisi, walaupun hatinya belum benar-benar pulih. Bayangan kata-kata sinis dari masa lalu terus menghantui Aizril, mempertikaikan segala pengorbanannya. Kemuncak cerita berlaku di kawasan letak kereta yang gelap. Aizril berhadapan dengan Azrin dalam suasana yang sarat, dengan emosi yang terpendam sekian lama. Segala tekanan, penghinaan, dan penderitaan akhirnya meledak. Tindakannya menjadi lebih keras, memperlihatkan betapa dia sudah sampai ke batas kesabaran. Di penghujung episod, Aizril berdiri dengan wajah penuh kemarahan, berhadapan dengan Azrin yang ketakutan. Dalam masa yang sama, Alia hadir sebagai pemerhati dari kejauhan dengan reaksi yang sukar ditafsir, antara kecewa, lega, dan mungkin juga harapan bahawa suaminya benar-benar sedang berubah, walaupun hatinya masih belum mampu memaafkan sepenuhnya.